Apakah dia riba? Riba ni dua makna. Pertama, budak-budak naik duduk atas kaki mak dia, tu riba juga. Mak dia pun njuk tidur, tu riba juga. Riba tu harus. Riba yang haram ini, siapa nak pinjam duit dengan aku, pinjam 1,000 bayar 1,200, tu riba. Kullu qardin yajuru nafa'a fahuwa riba. Setiap beri hutang ke orang, nak ambil hutang balik bayar lagi, itulah riba namanya. Yang riba tu ialah yang 200, bukan yang 1,000 tu, yang 200 tu. Nampak? Jadi siapa yang makan riba, dia akan bangun di padang mahsyar macam orang yang dihasut syaitan. Yatakhabbatuhu syaitan. Seperti mabuk kena rasuk iblis syaitan. Tapi pasal apa orang makan riba juga? Pasal dia tak tulis riba. Kalau dia tulis riba, orang takut lah. Sebab tu kita pergi di bank, dia tulis riba ke interest? Interest, dia tulis interest 8%. Dia tulis riba yang haram 8%. Kita budak agama. Nah, main dang belaka.